cukup unik saya pada hari ini. Tanya-tanya saja, adakah pun berjaya menjadi proses pembelajaran dan pendidikan yang cukup bermakna daripada agenda bawah untuk mengangkat masalah adat sebagai bukan sahaja pekerja tetapi generasi yang mampu untuk mencipta dan memaknakan kehidupan kepada masyarakat. Yang penting, apa yang anda lalui sepanjang berada di sisi pendidikan bawah ini, ambillah itu sebagai azimah penting dan berkala untuk hidup dalam masyarakat, menjadi manusia yang mampu memberikan makna kepada masyarakat dan kehidupan. Dan yang paling besar, jangan lupa bahawa anda setinggi mana pun anda terbang ke langit, tanah tempat anda berpijak, asal usul anda, guru-guru anda, ibu bapa anda, kerana mereka lah yang banyak menyumbang kepada kemandirian diri anda semua. Sekali lagi saya mengucapkan tahniah kepada anda semua dan secara rasminya anda sudah menjadi jenderal. We are jenderal. Selamat datang. Tidak di luar pada. Buat yang berada di luar pada masa lalu di atas 6 dekad mara berbakti membangun bangsa tanpa henti. Jalan kepekan penuh gaya sehingga sebentar minum kopi. Mara melahirkan dinasti berjaya dari desa hingga kota dan kini. Kita ucapkan terima kasih kepada Mara sebanyak 1.3 juta. Tahniah kepada Tidak Mara dan juga kepada usahawan. Kejayaan saudara, kalau saya sebutkan saja lebih ramai ini, tapi ini yang diskripkan kepada saya. Ya, tanya kepada semua. Kejayaan saudara Muhammad Hazri bin Ibrahim Al-Naib Tidak Mara seberang Perak Utara. Awatif binti Ismail, Mikhaja binti Jisrigi, Markiza binti Mat, Nur Muhammad bin Nur Suparti, Mikhaja binti Jisrigi.
kursus fabric. Bisa di Duzai, senior lecturer of IKM Mara. Okay, Glenn, ada apa kau cakap? Okey, apapun perjalanan kita 2 tahun yang lalu telah memasuki fasa era pembangunan anak-anak orang asal ke Tibet Mara, ataupun sekarang ni kita panggil Gen Mara, generasi Mara. Jadi apa yang kita buat, iaitu Cikgu Rahim telah mengikuti jejak seorang orang kata anak muda, wanita pula tu, telah berhijrah daripada Sungai Siput, Perak. Jadi Cikgu Rahim telah mencari Mek Hajar Debredi, telah menjadi 2 tahun yang lalu lah, dan beliau telah memasuki program keusahawanan Diploma Teknik Usahawan Fabrik selama 2 tahun, dan akhirnya telah berjaya membuka syarikat. Dan hari ini merupakan tarikh bergraduasi. Tahniah, dan tahniah juga kepada kedua bapa beliau, dan tahniah juga kepada Cikgu Rahim yang berempas pulas dan sentiasa mengikuti perkembangan Mek Hajar, suka dan duka. Thank you. Okay, terima kasih Rahim. Cicit lah, waris-waris sebenarnya Mama Amin juga, atas kerjasama yang tak ada protokol, santai dia memilih Mek Hajar ni dengan penuh onak dan duri. Alhamdulillah. So kawan-kawan Temia, remaja-remaja Temia, ikutilah jejak langkah Mek Hajar. Jangan putus asa. Dengan pendidikan, dengan kemahiran yang ada, kita boleh mengubah nasib kaum Temia. Temia the best.